Ini 3 komplit. Watak saya ni Arab. Syed Abu Bakar aka Syed Ashburn. Okay, dia ni seorang pelajar yang hyper, 3 ringgit 1 batang. Apa macam? yang talkative, yang sebenarnya aku nak cakap dia ni emotional pun ada juga kan. Banyaklah dia ni macam tiba-tiba je. Korang kena tengok watak tu macam mana. Dia tiba-tiba dia tu. Surprise. Dari tanah Melayu kepada Tanah Melayu. Saya rasa mula-mula saya sedikit bergoyang untuk watak dan juga movement. Ya, macam bekerja dengan orang yang kamera yang selalu bergerak. So, sedikit mencabar untuk membawa watak si Arab ni. Nak kena fikir emosional dia, nak kena fikir mak dia dah macam tu, macam ni, sakit apa semua. So, sangat-sangat lain daripada life saya yang sebenar. So, sangat-sangat mencabar lah. Tapi Alhamdulillah, atas bantuan semua, atas bantuan director dan juga tim, Alhamdulillah dapat menjayakan sehabis baik. Amin. Tapi dia selalu buat benda yang sangat-sangat merisaukan aku kat rumah tu tau. Kadang-kadang dia masak, kadang-kadang dia cuci tandas, kadang-kadang dia mandi sendiri. Dia lupa ke yang dia tu sakit? Kan? Banyak Abang Labu sangat-sangat membantu. Dia sangat-sangat, apa yang dia bagi tahu tu adalah sangat-sangat jelas untuk setiap pelakon dia terima yang dia nak seperti ini dan bermain kamera seperti ini. Dia menceritakan apa yang kau kena ingat sebelum ni kau kenapa dan selepas ni apa. So kau punya remote tu macam mana, kau punya ni. So dia membantu, sangat-sangat membantu kami yang seorang pelakon yang kita ada macam-macam lapis pelakon. So antara saya pun adalah antara yang baru juga. So sangat-sangat membantu untuk menjayakan watak dalam cerita Kelas Belakang. Sangat-sangat berbangga, sangat-sangat banyak saya pelajari dekat set ni. So, pengalaman yang pada saya sangat bahagia sebab dalam cerita ni ada, macam saya cakap tadi, ada yang pelakon baru, ada yang dah selalu berlakon, ada yang pelakon senior. Banyak sangat mengajar saya yang apa yang perlu dibuat, apa yang tak perlu dibuat, apa yang perlu dilontarkan, apa yang perlu tidak diikut. So, ya, pengalaman yang sangat bahagia pada saya lah untuk cerita ni. Gerak lah. Gerak dah? Gerak, nanti kau ibu tu masak lah. Dia mandi lah, habis aku. Jaga diri belajar rajin-rajin. Ingat? Rap. Belajar rajin-rajin. Friendship, family, sekolah. Ini 3 komplit. Cukup. Hai, saya Faza. Jangan lupa saksikan saya dalam Kelas Belakang hanya di View. Langkah demi langkah, walau jalan